Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih hari sama juga, iaitu hari Selasa 4 hari bulan Jamadil Awal 4 hari bulan November 2025 Masehi bersama dengan 13 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa sekarang ni pukul 4.50 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi sebab pada di mana tengok lah. Malam tadi tak keluar, tak pergi ke mana-mana, terus balik ke rumah tu kan. Lepas pada balik kerja tu, yalah, lepas video daily report tu pakai tak pergi mana-mana. Sebenarnya malam tak pergi ke mana-mana sampailah pukul semaya Zuhur, semaya Maghrib, semaya Isyak. Lepas tu tidur dalam pukul 3 pada pukul 2, pukul 1.50 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi-mandi, sembahyang subuh. Kemudian makan sampai sikit, lepas tu siap-siap pergi ke kedai Fikri. Pada dah pukul 8 dah pergi tu. Sehingga pada cek dah tiap bayar hutang dia kemarin. Lepas tu bayar hutang nasi dia kemarin. Naya. Lepas tu sehingga minai tu pukul 8.36 tu terus barulah pergi ke tempat kerja. Kejap ini sambung melah pemakai lah. Gau-gau semi melah dia lah. Tukarlah ya melah tu. Lepas tu hari ni lawak sikit sudah. Talang orang telefon atas perabun tu atak lah kan. Perabun tu nak surat location lah, macam-macam lah. Ambil dia surat location. Yang makan masa ke dia 15 minit. Jadi sepatutnya sudah pukul sudah kejap dia pukul 6 apa dah. Pukul patutnya sudah 3.30 kan, 3.30. Jadi tanda tambah 15 minit. Jadi tambah 15 minit jadi 3.45. Lepas tu saya terus balik dalam pukul 3.50. Sampai tu balik singgah sini lah. Balik sini. Balik sampai sini terus mandi. Semaya Zuhur pada pukul 4.2 minit. Zuhur 4 dah mulai dah semaya Zuhur. Sampai sini dah pukul 4. Pukul 3.50 sampai sini dah mulai. Sampai sini terus mandi. Semaya Zuhur dah pukul 4.6 minit ni. 6 minit tu 4 minit dah main Zuhur dah sini. Lepas tu asar ni masuk dah pukul 4.16 10 minit 10 minit kemudian masuk asar. Semaya asar dah pukul 4.30. Lepas tu buat video ni. Lepas tu buat video review barang-barang ni. Lepas selesai pada buat video daily report tu. Terus buat video review barang-barang tadi. Lepas tu terus nanti 4.50 ni terus buat video ni. Sambung selalu. Sudah tu pakai sambung lalu. Okay, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.